Kita dalam alternator. Okey, kalau nak buka, cara saya lah buka semua ni. Ini alternator dah. Alternator. Saya buka ini dia lah. Ini. Saya buka dia punya thermostat supaya senang, sebab thermostat jalan sini. Saya buka ini, buka ini. Yang paling ketara susah ketika kamu cabut senang. Ini skru ni. Ini skru ni bro. Skru ni. Dia letak di sana tu. Yang ni bro, yang ni. Bro, yang ni. Mana nak beritahu yang ni. Yang itu payah sebab dia ketat sikit. So kena eja sabar banyak. Lepas tu baru ikat yang lain. Okey bro, alternator. Sebab itu hari cas tak masuk, sadar jalan beberapa jam, tiba-tiba aircon semua berhenti, padahal enjin masih hidup. Alternator lah. So buka itu bil ni. Okey bro, pasang positif dia dulu, positif ni, kemudian pasang tu balik. Kemudian ni tu takut ni tanggal, bro. So biasa ada itulah, tapi kena ketat, saya cabut. Kamu pakai kebetai lagi, itu dia lah, kasih ketat dia. Okay. Ni bos, pakai nomor 10. Sebelum buka dan tutup guys, pastikan bateri sudah itu dismantle. Salah satu negatif positif ke mesti dibuka. Oke. Kalau tidak ada spark bro, bahaya. Jadi untuk pembukaan semua ni pakai nut 14 bro. Nut yang di bawah tadi tu 14, semua 14 lah. Dan jangan lupa dia ada cover ni. Ini jangan lupa ditutup. Okey. Positif cover terminal. Ini wajib ada bros. Tu dia. Kemudian kau ikat pakai kebetai tu, supaya ini tak tinggal goncang-goncang ke apa. Bro,